Syekh Muzaffar jadi angkasawan bukan sebab dia bijak, tapi sebab ada satu benda yang ayah dia buat kita tak tahu. So tahun 1978 dulu, ayah Syekh Muzaffar ni nak dia jadi doktor. Tapi time tu Syekh Muzaffar ni baru 6 tahun. Yang dia tahu cuma main je lah. Banyak benda lagi dia tak tahu. Tantah hospital pun dia tak kenal. So ayah dia ni cuba je lah gamble, buat taruhan dekat anak dia ni, bagi Syekh Muzaffar ni baca buku biologi, main stetoskop, main dengan mikroskop. Ada masa kena bedah katak pula. Time tu tak silap umur 8 tahun kot. Bukan tu je, setiap hari ayah Syekh Muzaffar ni akan suruh dia ulang, saya nak jadi doktor 10 kali sehari untuk setiap hari. Ada juga yang Syekh Muzaffar kata dia akan tampal satu kertas tu dekat dinding supaya setiap kali dia bangun tidur dia nampak ayat tu. Tapi akhirnya lepas 30 tahun semuanya jadi kenyataan. Syekh Muzaffar bukan setakat jadi doktor, tapi lebih dari tu. Kita nak kata apa benda yang ayah dia ni buat 100% betul pun taklah, tapi cukup membekalkan usaha dan juga iman dekat dada, benda ni jadi. So 10 Oktober 2007 Syekh Muzaffar ni jadi angkasawan pertama Malaysia. Tak ada benda lain dah yang boleh nampak daripada riak wajah ayah dia tu selain daripada bangga. Sekarang Syekh Muzaffar sebenarnya buat benda yang sama dekat anak-anak dia, cara yang sama, formula yang sama daripada ayah dia. Tak ada apa-apa pun yang berubah. So kita boleh kata apa benda yang ayah dia ni buat, jadilah 3 generasi hanya dengan satu formula. Kita ada bina komuniti yang sama, tekan link dekat bio.